Tengok sini. Mami bukan marah kamu. Mami nak ingatkan tanggungjawab tu. Jangan nak tahu buat anak aje. Hari ni dah berapa hari bulan dah? Susu anak-anak kamu dah beli belum? Kamu kena ingat tanggungjawab sebagai bapa, okey? Nanti anak-anak kebuluran tak ada susu macam mana? Bini kamu kat dalam tu dah lah kurus macam mami. Kamu tak bagi dia cukup susu ke? Tak cukup makan ke kamu bagi? Jom kita order susu untuk anak-anak. Adik kena order susu kambing yang ini. Susu kambing yang ni ramai cakap bagus untuk anak-anak. Kakak ni dia ada ajar cara bagi susu macam mana. Ikut je ni. Susu dah sampai lah dek. Jap mami ambil kejap. Nah, susu untuk anak-anak kamu. Tengok ni. Susu kambing untuk anak-anak kamu, okey? Mami buat 2 bancuhan. 1 skop ni kena bancuhkan dengan 125 ml air suam. Wih, janganlah tiup. Itu serbuk. So, okey, tambah lagi 1 skop. Kita kacau-kacau. Kamu beli 1 botol sahaja. Ini berapa ekor ni nak minum ni? Adik-adik kamu, anak kamu. Mana cukup 1 botol? Tengok semua nak minum susu. Walaupun dah jadi bapak ni, masih jadi baby kecil lagi ni.